kalau siapa yang faham tentang teori 1 dinar bersamaan dengan 1 ekor kambing, dia akan pasti faham kenapa kita kena simpan emas. Jadi untuk simpanan jangka masa panjang tuan-puan kena alihkan simpan dalam bentuk emas. Tapi jangan semua tuan-puan. Tuan-puan kena simpan juga dalam bentuk ASB ataupun tabung haji. Ikut kepada tuan-puan. Okey, kadang-kadang ada orang yang dia simpan gaji dia mungkin 1 bulan 3,000. Jadi dia simpan 3 bulan gaji dia 3 bulan, maksudnya 3,000 darab dengan 3 bulan, maksudnya dia simpan dana kecemasan dia 3 bulan, RM9,000. Jadi dia simpan mungkin 3,000 dalam tabung haji ataupun 3,000 di dalam ASB, selebihnya lagi dia simpan di tabung haji. Okay? Jadi dia berasingan. Jadi tuan-puan kena simpan juga dalam bentuk tunai. Tidak semuanya kita kena simpan dalam bentuk emas. Okay? Tapi tuan-puan, yang ini kita nak cerita. Tapi tuan-puan, kalau kita ada sikap boros, yang tidak boleh nampak duit yang banyak di dalam akaun bank, tuan-puan kena ubah juga cara simpanan tuan-puan. Simpan dalam bentuk emas. Yang ini kita kena tahu tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Salah satu dia kita simpan emas ni tuan-puan, yang kita boleh jadikan sebab emas ini simpanan yang mudah dilupakan. Kita tidak tahu lagi nilai. Okey, kita tidak tahu dari dalam bentuk emas dia berapa RM hari ini. Dorang macam saya lah tuan-puan. Hari ini 1 dinar berapa harga dia? Saya terkial-kial akan cari rujuk dekat mana nak cari harga 1 dinar. Boleh Jadi kalau kita simpan dalam bentuk duit tuan-puan, kalau simpan dalam akaun bank RM3,000, rasa-rasanya kalau tuan-puan boleh cuba sendiri. Tuan-puan simpan RM3,000 dalam akaun bank. Tuan-puan simpan lagi RM3,000 dalam akaun emas. Yang mana akan keluar dulu tuan-puan? Sudah pasti duit di dalam akaun bank. Sebab naluri kita pada duit itu adalah untuk kita belanjakan. Tapi naluri kita pada emas itu adalah kita tambah lagi, nak tambah lagi. Sebab itu tuan-puan kena mula dulu baru tuan-puan akan faham.